Beginilah keadaan bilik seorang content creator ya. Tu semua barang-barang affiliate lah. Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and welcome back to my YouTube channel. Nothing, ting ting ting. Hi guys, selamat pagi. Seperti kebiasaan lah, pagi-pagi kita bangun, kita kena settlekan kucing-kucing kita dulu. Kita kan ada banyak kucing. Kita ada si Bella, kita ada si banyaklah dalam ni pun ada 5 ekor kucing guys. Comel kan? Hari ini hari Jumaat. So aku sekarang ni tengah orang kata apa? Pagi-pagi ni bila aku bangun tidur memang aku kena settlekan bahagian kucing-kucing aku dulu. Aku kena bagi dia orang makan. Lepas tu aku kena settlekan tahi dia. Aku kena bersih-bersihkan tempat dia ni. Dua ketul ni comel kan? Sekarang ni aku baru lepas buat video affiliate sebenarnya. Dan ni pasal kucing yang aku baru lepas affiliate. So ala-ala aku buat video YouTube tu, aku promote dah. So pasal kucing yang aku guna ni adalah from GNS punya cat litter. Dia buat daripada ubi kayu. Bau dia sangat-sangat wangi. Yang paling penting ni, dia punya ni fast clamping. Kau tengok clamping tu. So lepas korang guna ni, korang boleh lah terus flash. By the way guys, hari ni kita nak buat simple vlog sahaja. Aku nak kemah-kemah bilik aku ni. So aku akan bawakan korang bersama. Sebelum tu aku nak korang semua subscribe. Jangan lupa untuk like, share dan juga komen tau. Beginilah keadaan bilik seorang content creator ya. Tu semua barang-barang affiliate lah. Kau tengoklah. Yang tu pun jatuh weh. Ni jatuh ni. Ni si... Ya Allah, banyak lah benda jatuh. Diorang ni kalau aku lepas, bukan sangka je. Diorang terus macam tertentu arah. Macam tu. Itu duduk kat situ. Kau tengoklah yang bawah ni. Diorang ni kan. Storage aku. Yang ni duduk main sini. Su yang paling kecil sekali. Yang ni paling kecil sekali. Si Bella. Bella kat situ. Ni semua barang-barang kucing lah. Banyak weh. Tu si Opet kat situ. Kelvin kat sana. Nampak tak? So diorang suka main-main gurau-gurau lah. Diorang sihat tau. Allahu Akbar. Sebab kita belok ini. So diorang ni sihat. Weh, aku tengok kucing aku yang ni kan. Ni dah macam pasal kucing dah. Sama-sama putih. Nak kencing. Sabar ya, kau sabar. Kau jangan kencing lagi. Kau sabar. Kau jangan kencing lagi lah. Nothing. Hari ni gelak gila sebab nak hujan. Okay, so sekarang ni saya dah siap buat video affiliate. So bila kita dah buka pasal kucing tu, mestilah kita nak guna. Kalau kita nak guna kan. So pasal kucing ni saya akan tambah dekat sini lah. Saya akan letak dekat sini. Kau nak tengok ke? So aku akan top up kat sini. Tidak berdebu. So pagi ni saya tiba masanya untuk saya bagi makan kat saya punya bulu-bulu saya. Saya letak dia dah 1 scoop seorang setiap hari. Dia punya ni. So kita akan bersihkan dia punya sangkar. Nothing. By the way, ni kucing baru saya. Kecil lagi, umur dia 1 bulan. Dia masih menyusu dan dah pandai makan kibble. Dia baru belajar makan kibble. Comel kan, tapi aku tak tahu nak letak nama apa weh. Korang ada tak sebarang suggestion untuk nak letak nama? By the way, dia jantan tau. Nothing. Paling besar dia gemuk. Kita ada British Shorthair, Scottish Fold. Bakal dia Scottish, telinga dia comel kan.
Oh, gemuknya kamu. Kita tengok lagi gemuk gila. Oh my god. Oh my gosh. My baby. Nothing. Tapi tadi aku dah nampak dia makan kidul ni. So wet food yang ni aku guna. Aku beli kat TikTok je. Yang ni. Dia punya wet food. Ya. Dia lapar ni. So guys, aku rasa sampai situ sajalah vlog kita pada hari ini. Simple je. Tu macam mana aku jaga kucing-kucing aku lah. So, I hope you guys support me by subscribe my YouTube channel. And InsyaAllah, kalau lah viewer kata macam okay, ataupun kalau aku lagi bersemangat lagi untuk nak buat vlog, mungkin aku akan buat lagi vlog untuk korang. So, jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe. Dan kita jumpa lagi untuk vlog yang selanjutnya tau. Kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa untuk like dan komen tau. Bye! For watching! Jangan lupa untuk subscribe guys!